So macam sekarang saya tak payah suruh pun, itu dia dah boleh beza dah bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Nama anak saya Hang Shifan bin Muhammad Iskandar Zulkarnain, berumur 7 tahun. Ambil program Minda Optima ni dalam subjek bahasa Melayu dalam masa 6 ke 7 bulan. Memang sangat berbeza. Masa darjah 1 saya dapat komplain pada cikgu, dia memang tak tahu membaca langsung. Even dua patah perkataan, even dua abjad pun dia tak boleh nak membaca. Sebabnya masa umur 5-6 tahun, sebab dia banyak ponteng masa tadika, so jadinya dia tak dapat nak catch up membaca tu lah. Bila cikgu dah buat komplain kat sekolah tu, saya ambil inisiatif untuk hantar anak saya pergi tuition. Saya try juga ajar anak saya kat rumah, tapi sekarang punya konsep dah lain, cara pembelajaran dah lain, so tak boleh sama. Jadi saya ajar dengan dulu dengan zaman sekarang punya syllabus tak sama. Memang dia tak boleh nak catch up, dan kita pun jadi pressure kat rumah. Jadi saya pun try cari-cari dekat Facebook, dekat IG, so keluar Minda Optima. So kawan saya pun suggest juga Minda Optima, jadinya itulah saya try lah. Dan harga pun berpatutan. Betul macam sebelum on the way perjalanan sini pun, dulu-dulu saya suruh dia baca signboard, langsung tak boleh. Dia kata tak tahulah, janganlah paksa dia kan, dia tak tahu. So macam sekarang saya tak payah suruh pun, itu farmasi, itu dia dah boleh beza dah bahasa Inggeris, bahasa Melayu, auto dia boleh beza. Menulis pun dah memang tak payah ajar lah, dia dah boleh dah. Good improvement lah saya rasa. Masa awal-awal masa sekolah rendah tu dulu, keyakinan diri dia tak ada. Masa penggal pertama, cikgu cakap dia macam tak okey, belajar tak boleh nak fokus apa semua, dia banyak main-main dalam kelas, dia macam tak ada minat sangat nak belajar. Tapi lepas penggal kedua ni, dia dah boleh baca, dia dah boleh faham. So dia ada satu sifat improvekan diri dia sendiri yang ke depan untuk tanya dengan cikgu, ini apa. Lepas tu zaman sekarang kita pakai TP kan. Macam masa awal-awal sekolah dulu, cikgu bagi dia TP 2 sahaja, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sekarang dah sampai TP 4 dalam masa berapa bulan sahaja. So saya happy lah dengan Minda Optima punya sistem. Dia punya self confidence dia tinggi, naik. Nampak sangat berbeza dia daripada TP 2 boleh terus naik TP 5. So jadi memang sangat perubahan yang berbeza lah. Saya rasa Minda Optima ni sistem dia macam tak streskan student. Macam mungkin tempat lain ada yang macam, daripada kawan saya punya feedback lah, dia cakap ada satu tempat tu dia orang suruh parents yang bawa buku. Minda Optima dia memang ada syllabus sendiri kan. Okey lah, kita just follow je dia orang punya flow. Saya rasa saya sangat syorkan parents kat luar tu yang ada masalah untuk anak-anak tahap 1 susah nak belajar ke apa, memang saya syorkan Minda Optima. Sebab dia orang masa yang kita untuk hantar anak pun tidaklah terlalu panjang, tidaklah terlalu pendek, bernilai dengan value yang kita bayar pada mereka lah. Pilihan masa dan pilihan hari yang bagi saya cikgu-cikgu dekat sini okey lah. Macam contoh kalau saya tanya anak saya okey ke tidak, dia orang fast feedback lah. So tak ada isu apa semua. So kadang-kadang kalau macam anak kita tak sihat ke apa, dia orang cepat je call kita suruh ambil apa semua kan. So okey lah, dia orang pun tak adalah push kita suruh ambil anak cepat ke apa ke, tak ada. Okey, semua okey lah, sempoi je.